Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Okey, hari ni saya nak share sikit, okey, jadual untuk bulan 3 saja nak share dekat korang lah. Okey, contohlah korang booking 4 hari bulan, okey, korang booking 4 hari bulan, lepas tu 5 hari bulan dokumen complete, okey. Bila dokumen complete, saya akan submit loan dekat bank terus, okey. So, biasanya bank akan proses dalam masa 2-3 hari lah. Okey, so untuk jawapan selamat 3 hari, okey. Lepas tu, okay, lepas proses loan ni approve 10 hari bulan, okay, loan approve 10 hari bulan, sign agreement lebih kurang 11 hari bulan, okay, lepas sign agreement, bayar down payment, okay, 12 hari bulan kita register JPJ. Lepas register JPJ baru kita prepare kereta, kan, dah confirm baru kita prepare kereta. Okay, lepas prepare kereta korang boleh ambil kereta. Okay, lepas tu dekat zone, ni zone kelam dah ni, zone dah kelam. Okey, sebab dah nak raya. Okey. So, contohlah korang booking 17 hari bulan, lepas tu korang submit juga dokumen semua apa-apa semua kat saya complete, lebih kurang 3 hari juga loan approve, sign agreement 21 hari bulan. Okey. Lepas sign agreement, petang tu kalau boleh saya nak registerkan juga JPJ. So 24 hari bulan, prepare kereta, 25 ambil kereta. Akan tetapi kalau korang pergi dekat ni zon Kelam Kelibut ni, okey, korang booking dekat sini, ini dah hujung-hujung bulan ni dengan nak raya 31 hari bulan ni, kadang-kadang bank dia akan banyak overload kerja dia tahu. So elok-elok 2-3 hari diorang boleh drag sampai 4 hari, kecuali kalau korang betul-betul confident, okey, korang punya scoring tu memang cantik, okey. Booking 24 hari bulan, submit loan 24 hari bulan, mungkin LOU boleh keluar 25 hari bulan. Kalau scoring korang sederhana, so itu yang drag sampai sini tu. Okey, jadi sekarang ni saya nak nasihatkan lah, korang betul-betul, kalau betul-betul serius nak kereta raya, okey, korang kena booking kereta ni, zon santai, zon sederhana, relax, okey. So korang pun tak payah nak kalang-kalang kabut, nak sedia dokumen apa semua. Okey, so itu saja nasihat saya sebagai penasihat jualan. Terima tu.